Kenapa jual produk murah takkan buat anda kaya? Kalau anda mulakan bisnes dengan jual produk murah, macam mana nak buat untung? Macam mana nak jadi kaya? Ramai orang mulakan bisnes tanpa faham konsep sebenar. Dulu, zaman produk terhad, siapa jual barang memang boleh buat duit. Lagi-lagi kalau jual dengan harga tinggi. Tapi sekarang dengan Shopee dan Lazada, dunia bisnes dah berubah. Harga murah itu wajib, tapi masalahnya kalau terlalu murah, tiada untung, tiada profit. Jadi macam mana nak mulakan bisnes pada zaman sekarang? Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Cuba tengok sekeliling, siapa yang biasanya kaya, bukan penjual biasa tapi founder produk jenama sendiri. Kenapa mereka kaya? Sebab mereka cipta produk yang unik, ada jenama sendiri, ada logo, packaging tersendiri. Mereka kawal harga pasaran dan boleh letakkan harga lebih tinggi berbanding produk lain. Bila jual dengan harga tinggi, bukan bermaksud founder guna duit itu untuk beli rumah atau kereta semata-mata. Mereka gunakan untung untuk bangunkan image bisnes, pasang iklan dan apps, upah pakar untuk branding, bagi komisen tinggi kepada affiliate dan ejen. Sebab itu bisnes mereka berkembang gila-gila, sedangkan bisnes orang lain statik. Saya ada ready online system, apps and strategi untuk korang yang ingin mula bisnes Jana 5 Angkat Pendapatan. Kalau faham apa yang saya maksudkan, komen 2025 di bawah.